Imam Syafi'i berkata, telah sampai riwayat kepada kami bahawasanya doa diterima, dimustajabkan pada 5 malam. Pertama, malam Jumaat. Yang kedua, malam hari raya haji. Yang ketiga, malam hari raya puasa. Yang keempat, malam pertama bulan Rejab. Dan yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i, bahawasanya malam ini adalah malam yang mustajab doanya. Dan ada hadis, walaupun tidaklah sampai ke tahap sahih, tetapi boleh diamalkan. Hadis yang menjelaskan tentang fadilat menghidupkan malam raya. Tidak dibezakan antara malam raya puasa ataupun malam raya haji. Iaitu hadis itu berbunyi, man ahya lailatayil idaini lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang dia menghidupkan 2 malam raya, maka hati dia tidak akan mati pada waktu dan ketika hati-hati yang lain semua mati. Maksudnya apa? Maksudnya dengan amalan menghidupkan malam raya, maka Allah akan beri kepada kita kekuatan, beri kepada kita cahaya terhadap hati kita. Bila kita mendengar kelebihan malam raya ini, marilah saya mengajak diri saya dan saya mengajak sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah untuk kita mulakan tahun ini amalan menghidupkan malam raya. Bila malam raya ni apa yang orang terbayang? Mungkin orang terbayang membakar mercun, ataupun memasak dodol, ataupun menonton movie. Yang mungkin yang lebih lagi daripada itu, ada yang buat joget lambak malam raya, ataupun berkaraoke. Adat-adat ni kita pelan-pelan tinggalkanlah, kan? Bila kita dah dengar, Masya Allah, kita lihat tahun-tahun kebelakangan ni dah ada masjid yang ambil inisiatif untuk buat majlis malam raya. Nak ajak orang muda, mungkin panggil ustaz ceramah, buat sembahyang tasbih. Kita buat, iaitu kita hidupkan malam raya ni dengan amal. Dan Imam Syafi'i telah menyebut dalam kitab cara nak hidupkan malam raya ni macam mana. Paling kuranglah malam raya itu kita hidupkan sebahagian besar malam. Mula daripada maghrib. Itu dah kira malam dah. Mula daripada maghrib, kita hidupkan dengan amal. Yang kita tak boleh tinggal, sembahyang maghrib, malam raya tu berjemaah. Pastikan. Malam tu dah tak ada tarawih. Sembahyang isyak berjemaah. Janganlah kita, bila dah tak ada tarawih, masjid pun dah kita tak hadir untuk sembahyang isyak. Sedangkan paling kurang lah kalau kita nak hidupkan malam raya ni, sembahyang maghrib berjemaah, sembahyang subuh berjemaah, sembahyang isyak berjemaah. Paling kurang. Betul. Lebih daripada itu, kita mungkin baca Quran, kita berzikir, kita berselawat. Dia punya fadilat besar. Yang pertama, doa mustajab. Malam itu dipanggil Lailatul Jaizah, malam penganugerahan hadiah. Allah Ta'ala bertanya, kalau satu orang pekerja, dia dah selesai kerja dia layak dapat apa? Malaikat jawab, layak dapat ganjaran lah. Begitulah juga orang Islam ni, dalam bulan Ramadan ni dia bekerja ni. Dia bekerja apa? Dia melaksanakan perintah Allah. Dan bila malam yang dia akan dapat anugerah, pahala, gaji, segala amal yang dia buat ni, itu malam raya. Jadi malam raya ini, jauhkanlah diri kita daripada perkara sia-sia, apatah lagi terjerumus dalam dosa. Jadi malam raya kita hidupkan dengan amal. Dan amalan yang ada dibuat juga di malam raya sudah tentulah amalan takbir raya. Kita panggil apa? Takbir mursal. Jadi malam raya ni dia takbir mursal. Takbir mursal ni maksudnya dia tak ada waktu. Dia tak ada waktu. Dan Masya Allah, masyarakat kita sebenarnya hidupkan takbir. Orang panggil takbir rumah ke rumah. Rumah si fulan, Masya Allah. Sambil berjalan takbir. Kita mungkin malam raya tu naik kereta kan, balik kampung. Dalam kereta tu dengan anak-anak takbir raya. Takbir raya. Dia adalah merupakan amalan khas malam raya, iaitu takbir mursal. Dan takbir ni kita akan terus buat sehinggalah imam takbir sembahyang. Maka habislah waktu untuk kita takbir raya. Jadi kita bertakbir bersungguh-sungguh, menghayati maknanya, mendalami isi kandungannya. Masya Allah, dia melahirkan iman yang luar biasa. Saya boleh senaraikan apa amalan yang kita hendaklah buat di pagi raya. Pertama, sebelum kita pergi semayang, kita makan dulu. Paling kurang kita makan sebutir kurma. Makan kurma. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya
nak membezakan pagi raya dengan pagi Ramadan. Dan hari raya pertama ni Nabi sebut sebagai hari Allah jamu manusia. Sehingga hukum dia haram kita puasa. Seolahnya kita action lah. Allah jemput kita makan, kita tak datang, kita tahan diri, kita puasa. Maka ulama telah kata hukumnya haram berpuasa pada satu Syawal. Dan disunatkan kita pakai wangi-wangian. Disunatkan kita bersihkan tubuh kita daripada segala bulu. Daripada bulu ketiaknya, potong kuku, bulu ari-arinya bersihkan. Dan buang bau-bau yang tidak menyenangkan. Sebab kaedahnya bila kita nak berkumpul dengan orang ramai, kita disunatkan mandi. Kita disunatkan pakai wangian. Dan mandi raya ni, dia bukan hanya untuk orang yang pergi semayang. Orang tak pergi semayang raya pun disunat mandi raya. Orang yang tak pergi semayang raya pun disunat buang bulu. Disunat pakai wangi-wangian. Ini dia berbeza dengan semayang Jumaat. Kalau semayang Jumaat, siapa yang pergi semayang Jumaat sahaja yang disunatkan mandi. Tetapi yang tak pergi tak disunatkan. Tapi ini umum. Yang kat rumah tu, mungkin ada yang tak pergi semayang, perempuan, maka dia pun disunatkan untuk berbuat demikian. Disunatkan kita pergi jalan lain, balik jalan lain. Pergi jalan kaki tu, disunatkan. Pergi jalan kaki kalau boleh. Untuk mengerjakan sembahyang hari raya. Pakaian pula, pakai pakaian yang paling baru yang kita ada. Paling bagus kita pakai. Kalau pakaian itu warna putih, lagi bagus. Lagi bagus. Dan kemudian disunatkan apa lagi? Disunatkan apabila kita pergi dan kita balik jalan lain tu, kenapa? Kita niat. Kita niat apa? Mungkin supaya kita nak banyak bersedekah. Pergi orang lain, balik orang lain pula kita sedekah. Banyaklah tempat yang kita bersedekahnya. Itu tujuannya pergi jalan lain, balik jalan lain. Ataupun mungkin nak ziarah kubur. Ataupun dengan niat banyak bumi yang akan jadi saksi kita ke hari akhirat. Kalau kita pergi jalan sama, balik jalan sama, jalan yang satu sahaja bagi saksi untuk kita. Tapi kalau jalan yang berbeza, Masya Allah. Selalu dibangkitkan di pagi raya ni ziarah kubur. Dia ziarah kubur ni tak ada waktu. Tak ada waktu. Tetapi kebetulan hari raya semua family ada. Ambillah kesempatan ziarah kubur. Kan? Seperti mana hari raya disunatkan kita saling menziarahi orang yang hidup. Jadi ibu bapa kita, dia dah tak ada. Kalau dia ada, kita pergi rumah dia. Kalau dia tak ada, kita pergi kubur dia. Mudah saja untuk difahami. Dia tak rumit pun. Seperti mana, kalau pagi raya, ibu ayah kita ada. Kita pergi rumah dia kan. Bagusnya, rumah ibu ayah lah yang pertama. Kalau boleh kan. Cuma kalau suami isteri ni, bermesyuarat lah. Nak pergi rumah ayang dulu ke, rumah abang dulu. Yang tu kita mesyuarat. Buat giliran. Walaupun suami ada veto. Kalau suami kata, tiap-tiap tahun balik kampung saya, dia ada veto. Tapi rumah tangga ni, dia bukan macam sebuah pemerintahan. Rumah tangga dibina atas apa? Asas toleransi. Janganlah guna veto tu. Kan? Budi bicara kan Ustaz? Gunakan budi bicara, gunakan kasih sayang. Paling mudah sekali buat giliran. Paling mudah. Tak ada siapa boleh ungkit siapa. Tapi kalau satu orang isteri tu dia redha dengan keputusan suami, masya-Allah, dia isteri yang misali, dia isteri yang solehah. Jadi kita pakai pakaian yang elok, wangi-wangian, masya-Allah, sembahyang raya. Dan semua tahu rasanya sembahyang raya ni macam mana caranya. Kalau saya tak sebut kat radio ni pun, nanti sebelum sembahyang imam akan bagi panduan secara ringkas bagaimana sepatutnya sembahyang raya itu akan dilaksanakan. Sekali lagi kita ingatkan, jangan lewat membayar zakat fitrah. Kalau contohlah lepas sembahyang raya baru teringat, sebenarnya masih lagi boleh bayar. Masih boleh lagi. Waktu tu amil dah tak ada, contoh. Jadi kalau amil dah tak ada, kita kenal tak ada mana-mana fakir miskin kat kampung kita, dekat taman kita bagilah secara terus kepada mereka. Kerana mungkin selepas sembahyang raya kita dah tak berpeluang menemui amil yang kita boleh serahkan kepada mereka. Bahkan kalau dah tenggelam matahari satu hari raya tak bayar lagi, boleh bayar lagi, tapi dikira hutang. Dan perbuatan sengaja melewatkan sehingga tenggelam matahari adalah berdosa. Online boleh Ustaz? Online boleh Ustaz? InsyaAllah online. Seperti mana yang difatwakan, kita juga boleh membayarnya secara online. Tapi sebenarnya bayar secara fizikal ni dia lebih feel. Betul. Dia feel duit tu kita pegang. Lebih rasa. Kita serahkan pula. Akad dia kan. Kita dapat doa pula daripada amil, masya-Allah, dia akan lebih dirasai. Masya-Allah, orang yang ada masa, orang yang tak sibuk kan, maka bagus untuk dia menyerahkan sendiri zakat fitrah itu kepada
Amin. Masya Allah jelas Ustaz. Okey, kita rehat seketika.